Saya diajar untuk terima duit jualan satu akaun bank. Kemudian kita ada satu lagi akaun bank untuk bayar overhead. Kemudian kita ada satu lagi akaun bank untuk simpan duit. So kalau bisnes tu lebih besar, dia ada lagi satu akaun bank untuk simpan duit bayar cukai. Asasnya adalah kita tidak boleh cuma ada satu akaun bank. Dulu orang banyak akaun bank, dulu kita bisnes online sebab kita nak mudahkan customer yang BSN bayar BSN, yang Maybank bayar Maybank, CMB. CMB sekarang dah tak ada dah kan benda tu kan. Jadi kita improvise practice tu kepada setiap akaun bank tu fungsinya berbeza-beza. Dan asas ni sebenarnya datang daripada bank juga. Bank pun mengurus hutang kita, setiap hutang tu ada akaun yang berbeza-beza. Baik. Jadi bila dapat duit jualan, daripada kita dah tahu kan margin kita, asing terus transfer. Kepada duit untuk bayar overhead, berapa peratus. Kepada duit untuk bayar simpan bayar cukai, berapa peratus. Transfer.